Peace be upon you and God's mercy and blessings. Good morning. Greetings to all of you who are with me and also Hanif Miswan this morning for Malaysia Today. Praise be to God, Hanif. Correct. We are starting your morning with a 1-hour sharing session, God willing, with various topics we want to discuss today. Correct. Today is Wednesday, January 15th, 2025, already mid-January, and hopefully all is well for those of you who started January on a positive note. That's what we want. 愿你们平安，愿珍珠的赐名与祝福与你们同在。早上好，将今天早上与我和哈尼夫、米斯莫一起的各位致以问候，欢迎来到今日马来西亚。感谢珍珠哈尼夫，我们将通过分享来开启你们的早晨，希望能与大家共度1个小时。今天我们将讨论各种话题。今天是2025年1月15日，星期三，已经是1月中旬了。希望你们能以积极的心态开始这个1月，一切顺利。这正是我们所希望的。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang bersama-sama dengan saya dan juga Hanif Miswan pada pagi ini untuk Malaysia hari ini. Alhamdulillah Hanif, betul. Kita hidupkan pagi anda semua dengan perkongsian insya-Allah 1 jam bersama dengan anda dengan pelbagai topik yang kita nak sentuh hari ini. Hari ini hari Rabu 15 Januari 2025, dah pertengahan bulan Januari dan semoga baik-baik saja untuk anda yang memulakan Januari dengan nota yang positif. Itu yang kita nak. Kepada mereka yang mungkin agak kurang bernasib baik sepanjang awal permulaan tahun 2025 ini, kita mulakan jauh lagi perjalanan itu. That's what we want. That's what we want. British. Terus jadi British member sebelah kan. Okey, itu dia tadi kita kongsikan bersama dengan anda dan menjadi topik kita dalam kita teruja melihat kepada bagaimana teknologi itu dapat mengubah sekelip mata untuk menjadikan 3 bahasa terus, tetapi dalam masa yang sama ia juga akan menjadi satu yang bahaya. Pertama sekali apabila ianya digunakan pada jalan yang salah. Betul. Scam dan sebagainya, itulah teknologi yang digunakan. Bayangkan kami berdua pun hampir terpedaya. Betul ke kita bercakap English ni ketika Malaysia hari ni? Dan diambil kesempatan juga untuk mungkin menjual barang bayangkan orang lain lebih mudah terpedaya dengan perkara sebegitu. Itu kalau disalahgunakanlah. Dan itu angle perbincangan kita pada hari ini. Kita nak bersama dengan 2 individu yang pastinya sangat sesuai bercakap berkenaan perkara ini, iaitu saya nak perkenalkan terlebih dahulu di hujung sana Encik Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kami. Ya, dan ada Encik Ahmad Faizal Zulkifli, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Digital Malaysia. Dia bawa barang-barang. Dia dah bawa peralatan dia, Hanif. Mana adalah benda dia nak bawa dengan kita ni. Yang ini yang saya seram ni. Okey, sebelum tu, pastinya kita semua dah cakna dengan kewujudan AI. Kita semua dah cakna bagaimana AI ini dapat membantu. Dalam masa yang sama, pernah ada satu fasa pekerja-pekerja ataupun kita lah sebagai mereka yang mengendalikan frontline ataupun di hadapan ini agak sedikit goyah apabila melihat kepada kewujudan AI ini. Kerana mungkin ianya akan menggantikan macam sekarang penyampai radio pun dan menggunakan AI. Jadi bagaimana secara permulaan bila kita memahami dari sudut yang AI ini sebenarnya bukan 100% dapat memberi bahaya, tapi mungkin dia dapat membantu juga dari segi banyak perkara. Betul. Teknologi perkembangan terutama sekali. Saya jawab Encik Faizal dulu lah. Pertama sekali kita kena faham lah apa itu AI. AI itu Artificial Intelligence bahasa Inggeris, yang mana satu teknologi yang dibangunkan untuk meniru kita punya kecerdasan manusia lah. Tetapi dia tetap sistem, dia kosong. So dia perlukan beberapa perkara lah, antaranya mesin yang power dan sebagainya, yang akan datang ni saya dengar kita kata quantum computer umpama kata, which is benda tu lagi laju kan. So lagi satu benda yang paling penting dalam AI ni, dia perlukan data. So dia ada pelbagai sumber data. So itu kita panggil data set. So data set itu kita masih boleh kawal lagi lah ke mana dia nak pergi. Arahan-arahan diberi pun itu dikira sebagai sumber data dia, data set dia. Jadi sebagai contoh, saya rasa ramai dekat luar sana pakai chatbot, macam boleh mention kot ChatGPT dan sebagainya kan. So sumber data itu adalah ruang dunia internet itulah sumber data dia. Arahan dia begitu. Jadi macam mana dia nak terjemahkan ke dalam bahasa kita, macam kita communicate tu adalah melalui algoritma yang dipanggil machine learning lah. So dia belajar macam mana kita treat dia, macam mana dia nak rumuskan semua data tu untuk dibagi input kepada kita pula. So itu yang kita nampak macam AI tu macam dulu kita panggil Google nak cari apa-apa kan. Sekarang kita ChatGPT. Itu sebagai contoh. Betul. Soalan saya mudah kepada Encik Siraj ni, sebab saya suka kalau dia ni cakap ni. Sejauh mana menggerunkan penyalahgunaan AI sekarang? Kita biasa tengok cerita
filem-filem Adiwira kan. Ya. Kebolehan paling yang kita takut sebenarnya adalah kebolehan seseorang itu klon kita. Ya. Dia boleh menyerupai orang lain. Wajah semua tu. Ataupun antara watak-watak yang paling menunjukkan hebatnya Adiwira ni adalah kebolehan melibatkan otak. Dia boleh baca masa depan, dia boleh tahu apa yang orang lain fikir, dia boleh merangka hala tuju seorang dan sebagainya. Artificial Intelligence AI ni berpotensi ke situ. Sehingga ke tahap itu. Tahap itu. Sebab kalau kata data set, saudara Faizal cakap tadi, data set kita tentang sikap kita, emosi kita dah lama kita kongsi pun di platform media sosial, dan data tu dah digunakan pakai pelbagai organisasi termasuk dalam pilihan raya di US sebagai contoh. Sejak zaman Barack Obama dah guna analitik melibatkan emosi dan sikap dan perangai kita. Maksudnya kewujudan data tu dah lama. Hari ini bayangkan pelbagai platform media sosial menyumbang kepada kegunaan AI tadi. Dan AI itu pula dah diguna pakai oleh jutaan manusia seluruh dunia, termasuklah pengguna di Malaysia ini yang berkongsi pula maklumat pemikiran dia. Betul. Apa yang tak tahu kita tanya AI. Apa yang kita tahu pun kita tanya dia juga. Saja nak borak pun ada. Sekarang hari ini pula even ada dasar-dasar tertentu, organisasi tertentu menggalakkan pengguna menggunakan AI, maknanya berkongsi maklumat-maklumat cara kerja dan sebagainya. Jadi data ni kalau combine semua, itulah manusia. Emosi, hati kita dan akal. Jadi kedua-dua itu dah didatakan. Jadi apa yang menjadi persoalan adalah kalau kita manusia biasa ni yang bukan duduk kelompok penjenayah ni seronok menggunakan, adakah penjenayah pun tak seronok menggunakannya? Dia lagi seronok. Jadi kalau kerja AI ni memudahkan kerja kita, hakikatnya sebagai kerani, sebagai pengacara, penjenayah pun mudah lagi kerja dia. 10 kali lagi. Kalau dia nak mudah. setting satu mangsa dulu, memakan masa 2-3 hari. Dia nak belajar. Hari ni mungkin 2-3 minit dia dah boleh faham dah. Dan dia automate that process untuk memerangkap mangsa. Sebab tu hari ini kita akan tunjuk dan demonstrasikan antara bibit-bibit yang simple, mungkin di peringkat mereka mahir dalam teknologi, macam saudara Faizal kita ni, untuk bagi orang biasa adalah satu benda yang akan membuka mata kita supaya kita kena sedar AI ini perlu ada dua pandangan. Kita happy gunakannya dan kita kena sentiasa kena skeptik menggunakannya. Betul. Bila dengar Encik Syiraj kongsikan, kita rasa macam sangat rindu dengan cara tradisional kita kan. Dan rasa macam khawatir semua benda nak dikongsikan. Okey, kita terus saja kepada sesi demo kita kerana kita pun masa macam biasalah kan. Sekarang dah 10.35 minit pagi Okey, jom kita itu kongsikan. pun nak kongsikan juga Kena. Contohnya. Okey, katanya ada nak ditunjukkan kita sebut simulasi paling simple. Mungkin ada banyak yang macam AI yang disalahgunalah dekat ni untuk antaranya jenayah scam lah. So yang kebanyakan kita tengok pihak-pihak netizen kongsikan adalah berkenaan dengan bagaimana video call dibuat menggunakan muka anggota polis ataupun pegawai polis berpangkat tinggi. Ada yang menggunakan macam-macam yang konon-konon dia dekat dekat belakang, latar belakang tu konon-kononnya IPD, pada polis dan sebagainya. So dia nak meyakinkan mangsa dia is a Macau scam, tapi dia dah upgrade, dia dah pergi pada video call pula nak membuktikan bahawa dia tu betul panggil daripada balai polis dan sebagainya. Berani video call kan. So dia menggunakanlah muka-muka anggota polis dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita kongsikan juga bagaimana perkara tu dibuat, tapi jangan tanya macam mana buatlah. Yelah pastinya kan. Itu kalau kita tanya pun takut kita yang tak tertanggung dengan pembelajaran itu. Saya akan buat satu panggilan video call mungkin kepada Hanif. Mungkin Hanif boleh callkan phone. So kita tengok live kan, ni live Ya. Okey, saya akan buat satu panggilan telefon. Okey, kita sama-sama melihat kepada skrin di atas ini. Hanif boleh jawab panggilan tersebut. Okey, saya jawab saya jawab. Sebab saya dapat. Okey, dah dapat. Daripada Goku ni. Okey, sekarang saya dah jawab panggilan telefon ini di mana wajah saya sedang dipaparkan. Awak bercakap dengan siapa tu, Nim? Hanif. Hanif, sebiji Hanif, muka Hanif dekat situ. Kalau saya yang dah hari-hari bersiaran dengan dia, saya memang tahu senyum dia, gigi dia sama. Jadi rambut sedikit kita beza. buat tracking by muka. Ya. Dia tak keseluruhan.
So kalau saya pakai topi mungkin dah nampak sama betul-betul lah. Okey, satu wajah, image. Yang kedua suara. Suara pun sama, dia boleh copy kan? Macam mana yang kita tengok visual tadi. Kita hanya perlukan sekurang-kurangnya 10 saat suara anda untuk kita dapatkan you punya pattern of dia punya wave tu. Kita lagi mudah lah Hanif. Kalau kata 10 saat, mereka boleh dapatkan visual kita berlambat-lambat. Betul. Kalau perasan dekat beberapa platform social media sebenarnya handsome lah. Kamera dia dah menggunakan teknologi AI untuk buat iklan-iklan, menggunakan antaranya pemimpin negara dan sebagainya untuk mempromosikan kempen scam tak wujud tu. Betul. Kan, so banyak kita tengok kan, dan kalau perhati betul-betul suara tu memang suara betul. So itu sekarang AI. Dulu mungkin tak setara itu, tapi zaman sekarang ni dia dah AI tu macam kita kata dah ditrain teknologi lagi ni, dan kebetulan hardware pun dah ada support dan sebagainya. Kabarnya boleh juga buat daripada gambar nak disuperimpose-kan ya? Boleh, tak ada masalah, deepfake dan sebagainya. Kalau kita tengok AI sekarang ni, malahan nak buat movie pun pakai AI 100% pun boleh. Yang terbaru saya lah, ada satu viral satu video. Ada satu remaja ni, dia buat video konon-konon dia kahwin dengan satu penyanyi K-pop. Yang hadir pula kepada majlis itu antaranya selebriti pemain bola lah, macam Cristiano Ronaldo lah. Datang Dan dia buat dalam bentuk yang kita tengok macam movie betul. Seolah majlis tu wujud. Seolah majlis tu wujud betul. Dan 100% dia gunakan AI. Dan mukanya betul, semua betul. So Okey, maknanya ini tak ada kekangan selain daripada adakah AI ni mahal ataupun untuk mendapatkan satu kualiti yang baik, menjadikan ianya sangat real. Maknanya tak ada kekangan dalam kalangan penjenayah untuk mendapatkan akses ini. Untuk penjenayah ni, dia sanggup melabur. Sebab diorang adalah jenayah bersindiket. Untuk jenayah scam ni, terutama scam lah yang menggunakan teknologi AI ni kebanyakannya kan. So dia sanggup melabur. Malahan even scam tu sendiri pun dia sanggup beli data. Kadang-kadang kita dapat panggilan, dia sebut nama kita, IC number kita, alamat rumah kita dan sebagainya. So itu data daripada sumber yang dia beli. Ada je jalan. Dia akan bersindiket. Okey, saya nak kembali kepada komen yang terlebih dahulu. Mungkin Cik Siraj boleh kongsikan berkenaan perkara ini. Amin kata, jenayah cyber AI pada masa kini lebih kompleks dengan penipuan rumit untuk diselesaikannya. Jadi pihak berkuasa perlulah ada satu perundingan baharu yang memberi definisi menyeluruh mengenai jenayah penyalahgunaan AI. Perlu kita sampai ke tahap khusus kepada AI punya jenayah. Negara kita ada NAIO, National Artificial Intelligence Office. Di bawah Kementerian Digital. NAIO ni berfungsi untuk menyelia pembangunan AI dalam negara kita, dan kita ada fakulti AI sebagai contoh di UTM. Itu aspek pembangunan. Walau bagaimanapun isu melibatkan keselamatan terkait cyber ni, dia bukan lagi level jenayah di peringkat bawah polis. Jenayah cyber ni juga dah diangkat ke tahap dipanggil jenayah antarabangsa. Dan perbincangan melibatkan ancaman daripada jenayah cyber, termasuklah ancaman terbaru ni yang beyond pemikiran kita adalah AI apabila menggunakan AI. Dibincangkan juga di peringkat pertubuhan bangsa bersatu. Dan di dalam negara kita, antara agensi yang penting memikirkan tahap risiko seperti itu adalah di bawah Agensi Keselamatan Cyber Negara, NAKSA sebagai contoh. Kemudian kita ada technical group contohnya di bawah Cyber Security Malaysia. Kita ada MCMC yang menyelia soal internet. Tapi AI ni macam tadi dua daripada perasaan, emosi kita kepada akal. Dan kita tengok tadi adalah visual, paparan. Maksudnya muka, image, gambar, video, suara dan juga scene. Benda apa saja yang kita nampak depan mata tu hari ini basic dah untuk AI. Yang bila dia dikombinasikan, maksudnya data tentang profil kita, itu dah bertebaran lah di merata tempat. Hackers curi data, dijual dekat black market, dekat dark web. Kemudian kita punya perkongsian kita sendiri. Ini data-data percuma lah kita bagi kat penjenayah ni. Kita upload gambar kita setiap hari, video kita setiap hari, apa kita buat. Kalau panggil macam contohnya iklan-iklan yang dibuat adalah random untuk target mangsa. Yang bahayanya ke tahap jenayah ni bila kita targeted, dah disasarkan untuk kepada siapa. Contoh ada organisasi
yang besar, melibatkan corporate. Ya. Mungkin jawatan-jawatan chief level sebagai contoh yang disasarkan untuk targeted ya. Boleh Sebab jadi saya rasa mereka akan target jerung-jerung besar lah untuk lebih berbaloi daripada sikit-sikit mungkin dia punya kerjanya lebih renyah. Okey, satu lagi demo untuk sebagai penutup perbincangan kita yang nak dikongsikan menggunakan gambar sahaja, betul? Saya rasa mungkin pasal kita sebut pasal voice tadi kan, voice tadi okey. Mungkin kita ada 1 minit je lagi, boleh? Saya simulatekan sikit saja. Okey, boleh. Oh, pasal voice voice, saya akan call satu nombor tapi nombor lain yang keluar. Dan nombor tu you kenal mungkin. Kita verify. Mungkin serious saya call Encik Hanif. Dia Ini dia nama spoofing. spoof call. Cuba kita saya bayangkan. lagi takut kalau nombor wife saya je keluar. Yang lain tak. Takut kena scam dengan wife. Sebab dia macam ni. Kita kata apa? Phone macam contact dia contoh, dah dapat akses. saya call Hanif tapi menggunakan nombor Hanif. spoof. Tapi saya gunakan voice Hanif pula. Panggil penyamaran. Okey, identity. boleh kita try. Okey, saya kejap Sorry. Ini yang berlaku selalunya apabila mereka ingin minjam wang dan sebagainya kan. Sebab orang yang percaya mungkin, okey, kawan dalam susah. Tahu-tahu je jumpa, bila masa aku telefon untuk minta pinjam wang sebenarnya selalu terjadi. Ini juga antaranya. Kita cuba untuk menunjukkan demo bagaimana nombor telefon kenalan anda boleh hubungi anda menggunakan suara dia. Tetapi sebenarnya yang menelefon adalah the Orang scammer. di sebalik ni lah. Okey. Okey, sekejap Saya akan buat satu panggilan. Okey. Okey, spoof. Jadi spoof ni is komunikasi. Maknanya dari sudut telekomunikasi itu dah boleh disamakan. Dan terbaru ni sebagai contoh SMS saya sendiri. Okey. Saya gunakan salah satu perkhidmatan perbankan. Dan spoof ni ke tahap dia boleh spoof nombor SMS tu. Maksudnya kita biasa terima TAC tu nombor 1 2 3 4 5. Contoh. Itu official yang bank ni pakai. Dan scammer akan hantar juga phishing link menggunakan nombor yang sama. Faham tak? Jadi kalau kita cakna yang biasa SMS itu, kita akan potensi klik link tu. Yalah. Walhal bila kita klik link tu, dia nak OTP TAC daripada kita. Ya. Jadi bayangkan penyamaran yang dibuat hari ini, dia dah ke tahap yang sangat advance. Betul. Termasuk penyamaran dari sudut panggilan suara. Okey, adakah kita boleh cuba? Boleh. Masih ada beberapa minit sahaja lagi. Sikit saja saya tunjuk. Alright. Betul. Saya tengah mencari nombor Hanif ni. Okey, nak bagi tahu kan semua satu Malaysia pula tahu nombor Hanif ya. Tak apa. Saya ada nombor dia. Ada nombor. Okey. Saya baru nak beritahu tadi. Saya baru je dah sebutkan kan. Okey, kita cuba. Sekejap. Saya ada technical sikit. Tak apa, saya cuba dulu. Okey. Hanif. Okey. HANIF. Banyak pula mesej yang masuk ni. Ni mesej grup. Boleh. Lain ni bukan. Oh, tapi ada nombor lain lah. Ada ni. Ada Okay, orang yang ni call. saya pakai nombor lain. Betul. Sedang sepatutnya saya akan pakai nombor Cik Siraj. Okey. So yang sepatutnya keluar nombor Cik Siraj. Okey. Okey. Itu sebagai contohlah, tak apa tutup, jangan bagi tunjuk nombor dia. Tunjuk. So maknanya cross on this, maknanya panggilan dibuat oleh orang lain. Ya, faham. Menggunakan identiti pemanggil orang lain. Jadi siapa pemanggil identiti itu boleh ditukar kepada sesiapa saja. Siapa As long saja. as kita tahu itu dipanggil konteks. spoof caller ID. Itu Baik. dia kan spoof sampai caller ID. sebab kadang-kadang mesej orang dah tak percaya bila dengar suara telefon sendiri kan. Mungkin itu lebih memberikan kepercayaan. Dengar untuk pula anda suara untuk ni. cerai. Jadi Dengar pula suara saya. ancaman paling Okey. mudah kita nak bagi faham adalah ayah mungkin akan keliru tentang anak dia nanti. Betul. Anak mungkin keliru tentang adik-beradik dia yang akan hubungi. Itulah ancaman jenayah cyber hari ini. Semakin complicated dan kita kena sentiasa upgrade ilmu untuk Kita pun protect kena diri on par lah dengan mereka kan. Sebab kita nak meraihkan teknologi juga, tak nak kita menafikan. Baik, banyak yang kami belajar. Terima kasih banyak. Kalau boleh delete balik gambar-gambar saya tadi tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Siraj dan juga Encik Faizal Ya. bersama dengan kita. Itulah dia yang kita kongsikan. Harapnya sama-sama kita tingkatkan protection kita sendiri kan. Betul. Benda yang kita boleh faham, insya-Allah daripada perbincangan ini dapat kita kongsikan bersama dengan anda semua. Okey. Baik, kita nak rehat Berhenti seketika. seketika kejap lagi. Ani ada perkongsiannya. Terus kekalah dengan kami di Malaysia hari ini. Okay?